Langit cerah di pantai Irama Bacok di sini bertukar menjadi warna-warni apabila mencipta panorama yang mengagumkan dengan deretan layang-layang gergasi dari pelbagai negara. Bukan sekadar pesta, acara yang menjadi tumpuan saban tahun kali ini lebih luar biasa dengan kehadiran peserta dari 6 negara termasuk Amerika Syarikat, China, Thailand, Singapura dan Indonesia selain penyertaan dari pemain tempatan. Tinjauan kru Medical TV bukan sahaja mendapati ribuan pengunjung membanjiri Pesta Wow Antarabangsa Kelantan 2025, malah pantai itu dipenuhi dengan pelbagai jenis wow dan layang-layang, aksi daripada stunt kite hingga sport kite yang terbang dalam formasi memukau. Kesemuanya diterbangkan dengan kemahiran daripada pemain layang-layang profesional dari dalam dan luar negara. Menurut seorang pemain Persatuan Kelab Layang Negeri Sabah, Muhammad Nazri MJ40, ketika ditemui kru iMedical TV, keadaan angin ketika itu sangat bersesuaian untuk menaikkan layang-layang seperti stunt kite standard, ultra dan triple miliknya. Katanya, stunt kite adalah layang-layang aksi atau akrobatik yang boleh dikawal dengan membuat pelbagai aksi di udara seperti pusing atau terbang zigzag. Kali ini kami bawa lebih kepada persembahan untuk sport kite dan stunt kite lah. Saya ada bawa stunt kite dengan rupaku kite. Ada triple stunt kite, tapi esok nak main yang jenis kembar punya, yang dari USA. Semua saya bawa yang jenis USA dan Taiwan. Sebelum ni kita bawa layang-layang yang biasa je, yang berkonsepkan macam untuk macam dekat public guna tu. Tapi namun di sebalik kemeriahan ada sisi kebimbangan yang diluahkan pemain lama. Pengurus Kelab Wow Batu Buruk Muhammad Hasniza Hamzah 48, permainan tradisional Wow kini semakin kurang mendapat tempat, terutama dalam kalangan generasi muda. Katanya kebanyakan yang masih aktif bermain Wow terdiri daripada golongan orang lama, manakala generasi baru lebih cenderung kepada penggunaan gadget. Ini menyebabkan tiada pelapis pada masa kini untuk meneruskan warisan permainan tradisional itu. Meskipun begitu, sambutan hangat daripada orang awam membuktikan minat terhadap permainan tradisional ini masih belum terpadam. Muhammad Fatil Nur Alba Yusof 33 yang datang bersama keluarganya dari Beris Kubur Besar mengakui dia tidak pernah ketinggalan hadiri pesta tersebut setiap kali dianjurkan. Tengok dalam TikTok tu bunyi ada pesta Wow, rasa lagi. Lepas tu tengok ke tempat tu duduk buat bacok. Jadi kena pergi lah. Jadi ke tempat kita duduk bacok. Kalau lagi suka boleh bawa anak-anak mari tengok Wow ke apa. Pesta Wow Antarabangsa 2025 bukan sekadar medan pertandingan tapi juga pentas budaya dan warisan yang menyatukan komuniti dari seluruh dunia dalam suasana penuh warna dan nostalgia.